Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang sekalian. Jadi kita berada di satu bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini ialah bulan turunnya Al-Quran. Jadi bila bulan turunnya Al-Quran, saya di sini ingin berkongsi sedikit pencerahan berkaitan dengan perkataan zakat. Perkataan zakat di dalam Al-Quran. Jadi bila kita lihat, kita bedah, kita telusuri perkataan zakat di dalam Al-Quran ni ada lebih kurang 30. Dan daripada 30 perkataan zakat, 8 daripadanya turun di Mekah. Bila kita lihat lagi kitab fiqh berkaitan zakat, zakat ni difardukan pada tahun kedua Hijrah ketika Nabi di Madinah. Bagaimana ada 8 ayat berkaitan dengan zakat di Mekah, sedangkan zakat ini difardukan ketika Nabi di Madinah? Di dalam kitab fiqh zakat karangan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan yang 8 perkataan zakat tadi itu, sahabat pada ketika itu memberi bukan sekadar harta, akan tetapi jiwa raga, nyawa. Ada yang sehingga disula, ada yang sehingga dibunuh. Ada Bilal kena dadanya, kena letakkan batu yang besar. Jadi zakat, pemberian nyawa mereka itu penting pada ketika itu, sehingga kan tiada lagi pensyariatan berkaitan 2.5%, 1/40, zakat fitrah belum ada. 2.5%, 1/40, zakat fitrah semua berada ketika Nabi di Madinah pada tahun kedua Hijrah di dalam bulan Ramadan juga. Jadi kita lihatlah betapa zakat ni penting, sehingga kan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, mereka perlu untuk memberi nyawa mereka menggantikan zakat, yang mana zakat pada zaman kini hanyalah 2.5%. Kita lihat lagi sejarah di zaman Abu Bakar, di mana ketika itu ada golongan yang murtad dan golongan yang tidak mahu membayar zakat. Dan Abu Bakar memerangi, bukan memerangi hanya sekadar kata, tetapi mengeluarkan pedang membunuh mereka yang murtad dan tidak membayar zakat. Kerana sesiapa yang memisahkan antara zakat dan solat, maka ketika itulah mereka akan diperangi. Jadi pada zaman kini kami menyeru, PPZ Mawib, Pusat Pungutan Zakat menyeru semua yang berada di luar sana yang berkelapangan harta untuk menunaikan zakat, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Yang mana zakat harta banyaklah, zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat KWSP dan sebagainya. Jadi boleh kunjungi kaunter zakat PPZ Mawib, sama ada di Van ataupun di Labuan Times Square. Jadi ayuh kita membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.